Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Hasniza binti Abdul dari Perpustakaan Universiti Sains Malaysia. Ini adalah pasukan saya. Bayangkan seorang pelajar tahun akhir yang sedang menyiapkan tesisnya. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Beliau perlukan sumber rujukan segera. Tetapi, mana nak cari buku ya? Ada dalam koleksi perpustakaan ke? Boleh pinjam online? Ya, inilah realiti atau senario telah dihadapi oleh warga Universiti Sains Malaysia dalam pencarian bahan sumber maklumat di perpustakaan. Dan di sinilah bermula transformasi digital laman sesawang perpustakaan Universiti Sains Malaysia melalui inisiatif Projek Library EduConnect. Inisiatif yang pertama, Koha Collections, di mana bahan sumber maklumat perpustakaan telah dipaparkan melalui maklumat bidang dan pusat pengajian di Universiti Sains Malaysia. Masalah yang pertama, pelajar sukar mendapatkan bahan yang relevan berdasarkan bidang mereka. Dan yang kedua, pensyarah juga sukar mendapatkan jumlah koleksi perpustakaan bagi tujuan akreditasi, misalnya MQA. Solusi sekarang melalui transformasi laman perpustakaan yang baru, pelajar dan pensyarah boleh mencari maklumat berdasarkan bidang dan pusat pengajian masing-masing. Wah, semua rujukan ni memang untuk farmasi je. Ada yang terbaru pula tu, geng. Terus jumpa buku Applied Clinical Pharmacokinetics. Inisiatif yang kedua, senarai course reserve atau senarai buku teks atau bahan rujukan utama yang telah diintegrasikan kepada portal pembelajaran UXM. PEARL, eLearn, ODL. Permasalahan utama, pensyarah telah senaraikan buku teks, tetapi pelajar tidak tahu nak cari di mana. Solusinya, kini maklumat buku teks dan bahan rujukan utama dari OPEC Koha telah diintegrasikan secara automatik ke dalam portal pembelajaran secara terus apabila pelajar login masuk ke dalam portal tersebut. Jadi, pelajar lihat paparan tersebut di portal pembelajaran anda dan pergi ke perpustakaan untuk meminjam bahan sumber maklumat tersebut. Inisiatif yang ketiga, paparan buku baru dan topikal berdasarkan format Horizon yang lebih interaktif dan efisien. Masalahnya ialah perolehan bahan buku baru yang diterima dan promosi buku baru tersebut kurang menyerlah dan menyebabkan kadar pinjaman menurun. Solusinya, paparan buku-buku baru dan topikal telah dibuat dalam bentuk Horizon di mana ia lebih interaktif, visualize dan mudah diakses untuk paparan pengguna. Inisiatif keempat, pautan perpustakaan ke portal pembelajaran, eLearn, ODL, PEARL. Sebelum pautan disediakan, pelajar kurang sedar dan sukar mengakses maklumat yang disediakan oleh perpustakaan dan cenderung menggunakan maklumat yang tidak tepat. Solusinya, selepas pautan dimasukkan, pelajar lebih mudah mengakses maklumat perpustakaan, lebih cepat mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat, dan lebih sedar menggunakan perkhidmatan yang tersedia. Keempat-empat inisiatif ini telah menggunakan teknologi real-time display di mana data sentiasa dikemas kini, akses lebih tepat dan carian lebih pantas. Ia menjadikan projek atau inisiatif Library EduConnect sebagai jambatan digital antara pengguna dan sumber ilmu. Kesimpulannya, inisiatif Library EduConnect bukan sekadar projek, tetapi ia merupakan komitmen kami Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dalam memperkukuh pendigitalan perkhidmatan perpustakaan dan seterusnya menyokong pembelajaran sepanjang hayat.